Di sinilah tempat di mana cincin milik Rasulullah yang dipakai oleh Saidina Osman dipercayai terjatuh dan sehingga kini masih belum ditemui. Di sini tempatnya, dan sebelum Nabi kebiasaannya solat di masjid ni, Nabi akan sampai dulu di Bi'ru Hatam. Bagaimana ceritanya boleh berlaku? Dia sebenarnya kawasan ni agak luas. Ya, dia pergi, Nabi duduk berjuntai. Nabi kira relax, santai-santai, juntai kaki. Yang pertama sahabat Nabi Abu Bakar pernah masuk, maka duduk sebelah Nabi. Kemudian yang kedua Saidina Umar datang, duduk belah kiri. Kemudian yang ketiga Saidina Uthman. Masa Saidina Uthman datang tu, Nabi macam lambat untuk mempelawa, silakan sahabatku ke kanan, silakan sahabatku ke kiri. Maksudnya macam ada sesuatu yang dah Nabi tahu, tapi Nabi tidak menzahirkan lisan. Nabi melihat sahabatnya, Nabi macam kaget. Ya, kemudian sahabatnya masuk. Kemudian zaman berzaman, bila Nabi wafat, cincin yang Nabi pakai, cincin Nabi pakai ni, Nabi sepakai di belah kelingking, belah kiri. Cincin Nabi tu fiddah, perak, yang ada 3 tulisan Muhammad Rasul Allah. Yang cincin Nabi ni dijadikan mohor cop. Ya, dijadikan mohor cop. Kemudian setelah Nabi wafat pada tahun yang ke-11 Hijrah, cincin ini dipakai oleh Saidina Abu Bakar. Lepas tu Saidina Abu Bakar wafat, dipakai oleh Saidina Umar. Saidina Umar wafat, maka dipakai oleh Saidina Uthman. Ini yang berlaku, tragedi. Saidina Uthman, dan tak banyak periwayatan penceritaan. Dia pun duduk santai-santai. Ada riwayat yang menceritakan dia buka, dia seolah-olah macam main-main. Ada ini mungkin wallahu a'lam. Ada juga yang barangkali dia nak melucut, dia nak melihat, langsung terjatuh. Ada juga yang dia tengah duduk, dia menggerakkan, tak jatuh. Ada keperbuatan riwayat yang mana sahih wallahu a'lam. Jadi nak ceritanya bila jatuh ke bawah, maka Saidina Uthman mengarahkan para sahabatnya untuk mencari peristiwa itu. Saidina Uthman mati terbunuh, ya, syahid. Jadi nak menceritakan bila dah cincin itu jatuh, ada sesuatu yang akan berlaku, sesuatu yang tidak baik akan berlaku di masa hadapan. Para sahabat, Aristo nama sahabat, ditukar kepada Bi'ru Hatam. Jadi sinonimnya, bila kita pergi ziarah Masjid Quba, secara tak langsung kita juga akan menziarahi Bi'ru Aris. Wallahu a'lam.